saya Cik Syafika. Okey, hari ini kami berada di SMK Tambun. Di sini kami ada 5 stesen. Soalan memang kemahiran berfikiran tinggi. So, kita ada soalan berkaitan segitiga, anak tangga, di mana murid kena hands-on untuk membuat mengira sudut macam mana. Jadi, soalan ni sebenarnya memberi orang kata pendarahan macam mana nak mengukur sebetulnya. Sebelum ni dah kelas tak cukup masa. Hari ni murid-murid belajar betul-betul. Okey, macam mana nak mengukur, mengira. Kalau kita tengok tadi kami pun dah beroda di station, kita nampak bila soalan tu melibatkan hands-on, murid yang seronok dia akan cuba. Bila soalan itu sesuatu yang mungkin tak tahu, mereka itu yang kita nak galakkan sebenarnya. Kita tak buat tapi kita nak galakkan dia pun sedih. Bila sedih, kita ada orang membantu dekat station yang akan membantu mereka memberi soalan stimulus, membantu mereka mengajar cara untuk kalau kita nak mengukur sudut, bagaimana cara nak mengukur sudut. Di sini kita nak menggalakkan sebenarnya untuk mereka berfikir. Mungkin jawapan tu mungkin yang kedua, tapi yang pertama sekali kita nak galakkan mereka untuk berfikir arah sini. Selain tu, kami menambahkan tekanan kepada murid-murid, iaitu masa. So setiap session tu akan lebih kurang dalam 15 ke 20 minit lah. Sebab kita tahu kalau dalam mana-mana pun ujian ke apa, masa tu sangat penting. Tapi kalau kita tahu ilmu ada, tapi kita tak dapat memanfaatkan masa untuk jawab, tak guna juga. Jadi itulah tekanan dan bebanan yang murid kena hadapi di sini. Sangat soalan kebat, masa singkat. Jadi mereka terpaksa berfikir di luar kotak untuk menjawab setiap soalan di session. Mewakili Malaysia, bawa nama Malaysia. Wow, betul. Bukan semua orang terpilih. Jadi yang ada dalam bilik ni adalah orang-orang yang bertuah. You are going beyond dari apa yang ada sekarang. Jadi kena buat betul-betul. Tak boleh main-main, tak boleh ambil mudah. Cikgu-cikgu pun kita dah bawa dah dari JU ni, dari sekolah lain untuk bersama-sama dengan anak-anak untuk bantu anak-anak bersedia untuk pentaksiran pada bulan Mei nanti. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa yang kami dapat dari student dari camp Wira Kebat ni, murid lebih suka kepada stesen 2 dan stesen 3 kerana stesen 2 dan 3 ni melibatkan hands-on. Ya, melibatkan hands-on di mana bila mereka stesen lain dia lebih kepada duduk dan jawab soalan. Pelajar kata boring. So bila kita bagi ada 2 stesen tu adalah hands-on, mereka kata seronok. Kerana stesen yang kedua ni kita buat payung terjun. Stesen yang ketiga ni buat penapis air. Lepas tu bila saya tanya seorang budak ni, dia cakap, saya tanyalah apa yang you boleh apply, you belajar dekat sini dengan kehidupan harian. Lepas tu dikaitkan dengan perkhemahan. Dia cakap kalau dia pergi perkhemahan, in case tak ada air bersih,
untuk menapis air dan gunakan batu juga. Jadi kita nampak sangat actually Camp Wira Kebat ni kita sebenarnya sudah capai objektif dia, di mana pelajar telah menggunakan pemikiran kritis melalui penghasilan inovasi dan juga kreativiti mereka. Automatically dia membantu pemikiran mereka terhadap kritis. Selain merangsang pemikiran Kebat ni, murid kemahiran lain juga boleh dicungkit seperti kemahiran berkomunikasi. Murid dapat present, murid dapat apply apa yang mereka belajar dalam kehidupan harian. Murid juga dapat menggunakan apa yang ada, apa je yang ada untuk dijadikan sesuatu yang berfungsi. So, bersama antara murid kita dapat lihat melalui camp. Banyak berbagai aktiviti lah dekat camp ni. Banyak benda yang menarik, benda yang mencabar, benda yang kena beraktiviti pula. Dekat sini kita orang kumpulan daripada berbagai kelas. Kita orang bergabung, lepas tu kita orang bekerjasama untuk lakukan satu aktiviti yang diberi. Lepas tu saya sebagai PhD saya dapat menambah keyakinan diri saya, dapat membantu orang lain kalau perlukan persoalan, dan saya punya harapan daripada program Camp Wira Kebat ni, saya harap semua yang terlibat dalam ujian dapat menjawab soalan dengan lancar, dan harap program ni dapat membantu orang lebih semangat lah nak jawab ujian tu, tak ada rasa takut sebab dalam program ni nak bagi kita rasa lebih yakin lah jawab. Okey, terima kasih. Saya Nukai Sarah Naimi. Saya dari SMT Tambun. Hari ini saya dapat berpeluang untuk berkongsi tentang Camp Wira Kebat. Saya juga menjadi pensi untuk hari ini untuk projek sains. Dan saya rasa macam seronok dapat membantu rakan-rakan saya menjawab soalan dan dapat pimpin diorang menjawab soalan. Dan saya harap dengan bantuan saya ni, diorang dapat ilmu, tambah ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Puan Dr. Betty Makmur, wakil di SMT Tambun yang terlibat dengan program Camp Wira Kebat bagi tahun ini. So, hari ini kami telah jalankan aktiviti kepada 53 orang murid yang telah dipilih bagi literasi sains dan matematik. So, kami agihkan kepada 10 kumpulan. Untuk sesi yang pertama, 5 kumpulan untuk buat matematik dan 5 kumpulan lagi untuk buat sains. Dan soalan yang diberikan adalah semua yang soalan berunsurkan kebat, kefikiran aras tinggi, dan murid selesaikan dalam bentuk kumpulan. So, murid setiap kumpulan diberi satu facilitator untuk membantu JU untuk membantu murid menyelesaikan soalan yang diberikan. Okay, kemudian murid ni akan bertukar session lah. Selesai sains, mereka akan pergi kepada bahagian matematik. Dan nanti last sekali jawapan mereka akan disemak oleh JU yang bertugas. Terima kasih. Saya Dr. Hari Bersama, kanan sains dan matematik SMT Tambun, merangkap gelaran Camp Wira Kebat SMT Tambun, mewakili pihak pengurusan SMT Tambun ingin mengucapkan terima kasih pada semua
barisan JU yang telah datang ke sekolah kami membantu menjayakan program Wira Kebat kami. Alhamdulillah, Wira Kebat ini berjalan dari pagi tadi. Pagi dengan memulakan dengan cara perhatian, kemudian terus ke makmal biologi dan makmal sains ini, murid telah hampir selesai menjalankan program yang telah dirancang dengan jaya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada wakil daripada PPD, Encik Nur Hazainul, dan wakil daripada JPS Perak, Syarul Nizam, yang telah turut mengembeding tenaga menjayakan Camp Wira Kebat ini. Semoga dengan program yang telah dirancang ini, kita dapat menjadikan murid ini bersedia. Saya terima kasih.